Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Zulaika, membawa laporan khas dari studio. Pada hari Ahad yang bertarikh 14 Jun 2026, SMK Kamil telah mengadakan sebuah program iaitu program Kamil Rainy Pun. Program ini merupakan sebuah program pertukaran antara budaya Malaysia dan Jepun. Pelbagai aktiviti diadakan bagi mengetahui perkembangan dan suasana program ini. Untuk meneruskan lebih lanjut, kita teruskan bersama wartawan di lokasi. Silakan wartawan Siti Nurhaja. Terima kasih pihak studio. Saya wartawan Haja melaporkan secara langsung dari Dewan Besar SMK kami, iaitu berlangsungnya majlis program kamera ini pun, iaitu program pertukaran budaya Malaysia dan Jepun. Program yang berlangsung pada 14 Jun 2026 dari jam 9 pagi hingga 1 petang ini melibatkan semua pelajar tingkatan 4. Antara aktiviti yang diangkat termasuklah pameran budaya Malaysia dan Jepun, permainan tradisional, persembahan kebudayaan serta sesi perkongsian ilmu yang bertujuan memperkenalkan keunikan kedua-dua negara. Program ini dianjurkan bagi meraihkan kepelbagaian budaya, membina semangat persahabatan dan mewujudkan hubungan yang lebih erat antara pelajar melalui pertukaran budaya. Setakat ini, suasana di Dewan amat meriah dengan penyertaan aktiviti para pelajar yang menunjukkan minat mendalam terhadap budaya Malaysia dan Jepun. Saya wartawan Haja dari SMK Kamil melaporkan dari Dewan Besar SMK Kamil. Terima kasih atas laporan tersebut. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, wartawan kami akan menemubual beberapa orang pelajar serta pihak yang terlibat. Dipersilakan wartawan Fina Safia. Terima kasih pihak studio. Saya wartawan Fina Safia bersama Puan Aznur Aisyah binti Abdullah selaku guru pengiring. Okey Puan, saya ada satu soalan. Soalannya berbunyi, apakah nilai-nilai murni yang dapat disemat di dalam kalangan pelajar berdasarkan program ini? Terima kasih saya ucapkan kerana menjemput kami datang pada hari ini. Salah satu budaya dan nilai-nilai yang boleh kita ambil ialah menghormati budaya antara satu sama lain. Contohnya macam orang Jepun, dia tak faham tentang budaya kita tapi mereka cuba memahami. Sama jugalah macam kita tak faham budaya mereka tapi kita ada sifat ingin tahu dan memahami kenapa dan sebagainya. Saya rasa itu satu nilai murni yang baguslah untuk dipraktikkan. Baiklah, sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar iaitu Sakura Okawara. Okey, baiklah. Miss, saya akan tanyakan satu soalan. Apakah pandangan Miss terhadap budaya masyarakat Kelantan yang kami persembahkan pada hari ini? Saya sangat teruja dan sangat menikmati sangat budaya yang dipersembahkan hari ini kepada kami. Dan sebab kami sebagai orang Jepun jarang untuk diberikan peluang macam ni yang tradisional dan sangat menarik dan unik. Terima kasih banyak. Itu sahaja. Terima kasih kepada wartawan kami serta pihak yang terlibat atas perkongsian yang diberikan. Diharapkan program ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang demi melahirkan generasi yang dapat menghargai kepelbagaian budaya. Sekian laporan untuk kali ini. Saya Zulaika dari studio. Terima kasih dan jumpa lagi.